Leica yang ada kat Xiaomi ni, dia macam mimik benda tu untuk look like macam tu lah. And then adalah dekat dia punya improvement dekat bahagian kamera telefoto. Kadang-kadang kau dah edit mata, cantik aku coloring ni. Aku tengok, aduh barai colour kau ni. Okay, hi guys. Kau ni lagi dalam set mengeteh. Okay, kembali lagi kita bertiga. So hari ni kita bertiga ya. Kita nak sembang tentang, actually kita ada satu produk ataupun satu peranti yang best lah hari ni. Apa dia? Ada lah. Aku rasa kau dah tahu tapi buat tak tahu. So hari ni kita ada satu peranti daripada Xiaomi, iaitu kita akan discuss sikit pasal Xiaomi 15T. Sebelum tu, video ni khas dibawakan oleh Xiaomi Malaysia. Betul. Okay, pada time korang tengok video ni, kita orang bawakan Xiaomi 15T Pro ni sebenarnya pelancaran lah Xiaomi 15T series ke pasaran Malaysia pada hari ini juga. Yes, dan kita record of course lah sebelum waktu ni lagi. Dan mungkin ada sikit-sikit spek yang kita orang tak dapat release kan sebab embargo. Embargo. Korang tahu tak embargo tu apa? Embargo tu dia macam kita orang tak boleh disclose spek tu kat korang. Macam itulah sekiranya. Tak boleh diwawarkan secara public. Tak boleh wawarkan secara public. Dan kita orang dapat info ni, apa yang kita orang dah dapat daripada apa yang Xiaomi Malaysia bagi, dan kita orang godek-godek sikit. Macam tu je lah. Okay, so memandangkan kalau ikut kan, tahun lepas aku ada buat 14T. Aku akan buat style macam ada cinematic video sikit tentang fotografi. Okay, so fotografi. Dan untuk Xiaomi 15T ni juga, kalau aku tengok Xiaomi 15T ni dia pun masih lagi memfokuskan tentang fotografi. So kita tahu yang mana Xiaomi dia memang push fotografi dengan Leica ni ke arah the next level fotografi. Maksud dia orang nak bagi tahu yang mana kalau kau nak ambil gambar, ingat Xiaomi. Ingat fotografi, ingat Xiaomi. Ingat tak? Itu tagline aku untuk 14T Pro tahun lepas. Aku buat. Okay, apa yang aku dapat tahu untuk Xiaomi 15T Pro ni, ini yang aku godek-godek sikit. Dan kita tak dapat spek penuh. Spek penuh lah. Okay, apa yang kita tahu, kita ada 3 tetapan lensa. Kamera utama, ultra wide dengan telefoto. Yes, standard lah. Okay, so apa yang aku dapat tahu dari segi megapiksel aku tak tahu. Tapi apa yang aku dapat tahu untuk kamera utama ni datangkan dengan 1.6 punya picture. Untuk kamera ultra wide ni datangkan dengan around 2.8 ataupun 2.0. Aku check ni macam betul ke ni? Dan untuk telefoto dia datangkan dengan 3.0. So aku nak tanya korang, dari segi dia punya overall, sebelah aku cerita dengan lebih detail tentang kamera Xiaomi 15T ni, korang rasa macam mana? Okay lah, sebelum tu ini kita dia bukan ada miscommunication tau. Apa yang Afiq tak tahu tu ada kat aku. Yes. Okay, kalau korang nak tahu dia yang ini adalah antara yang Xiaomi dapat disclose, tak termasuk dalam embargo lah berkenaan dengan spek kamera dia ni. Kalau korang nak tahu, dia punya spek kamera sama macam tahun lepas, di mana kamera utama 50 megapiksel, telefoto 50 megapiksel, dan untuk ultra wide pula 12 megapiksel. Oh, ni confirm ah? Yes. Yang ni termasuk dekat dalam tak apa ni? Apa lah kenapa buat aku jadi ragu-ragu ah? Atau benda tu sekadar macam kau saja yang kita spek. Kita dah berapa lama kerja bersama. Ini daripada sumber yang sahih. Okay. Lagi tepat. And then apa yang aku suka lah, yang buatkan aku terkejut dekat Xiaomi 15T Pro ni adalah, of course, selain daripada mode dekat kamera utama dia, korang akan dapat Leica Authentic, Leica Vibrant. Tapi aku nak tanya satu perkara tu dekat kau nanti. And then adalah dekat dia punya improvement dekat bahagian kamera telefoto. Sebab kalau korang nak tahu, untuk segmen Xiaomi 15T Pro ni lah, segmen kelas dia tu kan premium mid range ataupun flagship killer lah, ikut korang assign dia dalam segmen yang mana, dia support optical zoom sampai 5 kali. 5 time. Okay, time optical zoom. Aku ada try kat. Tu aku macam, not bad. Sebab kalau diikutkan, aku perasan dalam segmen phone, dalam segmen yang sama, tak banyak lah sokong features optical zoom sampai 5 kali. Dia ada je. Tapi mostly kat flagship. Tapi tak banyak lah. Tak banyak, mostly kat flagship kan. And aku pun perasan juga dalam tahun-tahun sebelum ni pun, flagship pada tahun 2023 macam tu pun tak ada juga sampai optical hingga 5 kali macam tu. Tak adalah semua. Tapi ni aku nak tunjuk yang Xiaomi betul-betul improve lah. Ada significant improvement dekat bahagian kamera telefoto. 14T sebelum ni macam mana? Untuk model sebelum ni dia tak support sampai 5 kali lah. So kat sini memang Xiaomi dia highlightkan untuk telefoto korang tak perlu risau sebab sampai 5 kali. And aku pun dah try dengan MIUI. Dia punya 5 time optical zoom pun not bad juga, on par dengan dia punya 1 time zoom lah. Okay MIUI, so aku nampak kau ada ambil, kau ada try smartphone ni, kau ada ambil gambar kat bagai lalang kan.
Kami gambar kat Bangalalang. Ada contoh sampel gambar yang diorang tengah tengok sekarang ni. So overall dari segi perspektif kau macam mana untuk dia punya camera wise? Okay, aku dah try lah macam dekat Bangalalang kau cakap tu kan. Apa tu? Lepas tu aku lah lebih kepada banyak ambil gambar daripada korang test-test ni kan. Apa yang aku nampak dekat kamera dia ni boleh sampai zoom 5 kali optical zoom kan. Betul. So bila aku ambil gambar tu, walaupun daripada jauh sampai ke 5 kali, gambar tu nampak jelas je. Dia macam nampak sharp. Dia still nampak sharp walaupun aku dah zoom jauh gila. Dan untuk dia punya bokeh pula, ini especially aku kalau ambil gambar portrait lah. Aku ambil gambar sepupu aku. So dia ni jenis lari-lari kan. So bila aku ambil gambar tu, dia nampak macam lawa dia punya bokeh tu. Natural. Cutting nampak dia kemas lah. Kalau bab kamera, kalau kau tanya dari segi bagi pendapat aku, macam si P-Dot cakap tadi, dia ada mode authentic dengan mode vibrant. Itu aku nak tanya tu. Apa dia? Aku nak tanya, okay, nak tanya aku apa faham. Kalau mode vibrant, Leica vibrant tu dia ada enhancekan colour dia kan. Authentic ni macam mana? Sebab authentic ni kan macam authentic, real. So warna dia sama macam real world ke atau macam mana? Dia authentic dekat Leica, dia bukan sama dengan mata kita tengok dalam real world. Authentic Leica ni dia lebih kepada natural, dia lebih kepada subtle. Lepas tu aku perasan ni ada macam vignette sikit kan. Macam vignette. Sorry. Vignette ni dia terkenal dekat Leica sebab dia memberikan satu sentimental value, dia bagi satu sentimental nostalgia, yang mana gambar tu dia akan nampak klasik moden. Itu yang aku boleh puji Leica punya look. Itu a truly Leica. So Leica yang ada kat Xiaomi ni, dia macam mimic benda tu untuk look like macam tu lah. So that one bila kau ambil gambar contoh bahagian scenery, pantai ke sawah padi ke, bila kau ambil gambar macam tu, gambar tu dia tak kosong. Dia nampak macam ada satu cerita lah. Message. Okay, aku faham. Itu yang kelebihan Leica ni. Sebab tu Leica ni one of the best camera untuk street photography juga. Untuk overall dari segi performance wise dia punya kamera, overall kalau aku tengok dari segi perbezaan ketara, adakah perbezaan tu ketara dengan 14T? Aku tak rasa dia sangat ketara. Ada slightly improve. Kan aku sentiasa slightly kan. So sebab kalau aku improve ni, aku biasa mindset aku drastic. Drastic. Kalau drastic, okay, ni betul-betul improve. Kalau ada macam touch up dari segi color profile, color science, color tone color tu, aku tengok macam lebih kurang sama je ni. So aku boleh consider is a slightly improve lah. So dari segi dia punya autofocus pun untuk 15T ni dia dah improve. Autofocus dia agak laju tau. Agak laju. Dan even tu kalau korang ambil dalam mode video pun, dia snappy. Adakah masih ada lagi dia punya focus breathing? Kalau sebelum ni 14T, apa kau perasan, dia agak macam dia punya breathing tu agak kasar sikit tau. Yang ni dia mungkin dia dah subtle, dia dah lembut je. So dia punya focus breathing tu tak ketara sangat. Dia tak ada kejap. Tahu tak focus breathing apa? Tu aku nak tanya tu sebab kau kena tahu dekat dalam video ni kita bukanlah nak kata tak expert, tapi yang paling expert macam tadi, tangan yang tepat Afiq. So tu dia kita nak tahu tu maksud breathing tu maksud dia macam mana? Focus breathing ni dia biasanya dia boleh terjadi dalam mode foto, tapi dia mostly focus breathing ni dia akan membawa spoil dekat bahagian video. So video ni contoh dia, kalau kau ambil video kejap-kejap fokus tu zoom. Dia tiba-tiba macam fokus lari lah maksudnya. Fokus lari dan dia fokus balik. Itu dipanggil sebagai focus breathing. So dia fokus tu macam bernafas lah. Dia macam sejak ke sana sejak sini. Aku dia bukan lari, dia macam dia tak boleh snap, dia tak boleh lock. Itu dia panggil focus breathing. 14T aku boleh katakan agak kasar sikit, tapi yang ni je dah lembut. So that one aku boleh consider, aku boleh puji that one. That improvement, apa yang kalau improve aku boleh puji, memang nice. Bila kau cakap pasal video tu, aku perasan ada satu lagi significant improvement lah. Xiaomi 15T Pro ni dia dah support 4K 60fps log format. So okay, log ni kalau orang yang tak terti guna memang hancur video tu. So log ni sebenarnya cerita kita akan yalah waktu shoot korang akan nampak apa benda ni berkabus. Yes. So benda tu dia record based on direct daripada sensor tu. Apa yang sensor tu nampak dia terus cap. Dan first kali of course banyak noise. Sebab log ni dia akan cap noise. So itulah tujuan dia kita masuk dekat suntingan. Kita akan edit. Kita akan edit untuk log ni dia akan favorite orang yang suka bermain dengan color ataupun colorist. Kau colorist tak?
Oh tak. Kau expert tak Kau bukan colourist? colorist ke? Tak. Colorist is not simple lah untuk gelarkan orang colorist. Colorist ni mata dia lagi hardcore. Mata aku masih kero sikit lah. Kadang-kadang colour lari juga. Tapi boleh lah. Okay lah, at least kau ada basic ke? Boleh lah. Dah. Yang ni dia tak nak puji dia sendiri pula. Tak, yang ni. Sebab colour susah. Colour Colour dia susah, pemerhatian. Kadang satu lagi dia cantik tak cantik ni subjektif. Betul. Kadang-kadang kau dah edit mata, cantik aku coloring ni. Aku tengok aduh barai colour kau ni. Tapi fundamental colour kena belajar dulu lah untuk jadi colorist. So aku perasan bila T series dengan yang normal series ni, Number series. Okay. yang number biasa je, tak ada T series. Aku perasan dia dah makin on par sekarang ni. Aku perasan terutamanya dalam aspek performance lah. Aku perasan benda tu. Itu performance sekejap lagi. Sekarang kita sembang kamera dulu. Untuk kamera pun ada juga, betul juga, sebab Xiaomi 15 yang aku try awal tahun hari tu pun dia ada lock format juga. So bila Xiaomi bawakan dekat T series ni, dia membuktikan apa yang kau cakap tu betul lah, hampir menyamai. Yang beza harga je. Okay, cun. So satu lagi aku nak sentuh lagi bahagian, kita masuk balik dalam fotografi, adalah bahagian macam kau cakap tadi, adalah bahagian portrait. Yang kau mana kau suka dia punya bokeh tu kan. So bokeh Leica ni, kalau sebelum ni kat 14T aku ada puji tau video tu, aku suka bokeh dia. Lepas tu aku duk baca komen kata bokeh fake. Kalau ikutkan, memang betul. Memang bokeh tu adalah dari segi computational photography punya dia, digitalize punya ni lah. Digital punya dia buat lah. Okay, sebab kalau nak dapatkan a truly bokeh tu, kau kena dapatkan lens yang betul-betul kedabak besar. Kau akan dapat dia punya focal length yang betul, baru dapat bokeh yang creamy. So yang this one untuk 15T Pro ni, kalau ikutkan, kalau aku tengok dia lebih kurang sama je, tapi dia punya edges yang dipotong tu kan, maksud dia separation di antara subjek dengan depth of field dengan background, aku rasa is ada improvement, tapi sikit sangat this one kalau korang betul-betul meneliti, korang akan nampak. Kalau korang tengok sekali imbas dia macam sama je, tak ada beza je. Macam tak ada beza pun. Dia kalau korang tengok betul-betul, dia akan nampak dari segi potongan dia dah agak kemas, tapi untuk certain situasi. Kalau situasi tu gelap dekat belakang tu, ataupun dia sangat crowd di belakang tu, so dia punya bokeh tu sometimes dia akan terdetect masuk juga sebagai subjek. Oh, jadi tak kemas lah. Dia akan jadi tak kemas. Tapi untuk certain situasi. So mostly aku try benda lah ni untuk portrait ni. Aku akan try daripada hardcore one ke yang biasa kita ambil gambar. So biasanya of course lah yang hardcore tu akan banyak lah, ada very complex kan gambar tu. Of course ada agak struggle sikit AI tu. Yang lain lagi untuk ultra wide dia, aku rasa lebih kurang sama je. Distortion pun tetap ada untuk ultra wide. Itu sebab tu dia panggil ultra wide. Tak payah kalau wide saja untuk kamera utama. So itu je kot dari segi camera wise. Ke korang ada apa-apa lagi nak tambah? Okay, aku nak cakap sikit lah bab video kan. Sebab aku hari tu ada ambil gambar and then ada ambil video juga kan. Kita tahu. Kau dah bagi tahu dah tadi. Okay. Macam mana? Aku tak ada lah macam ada subjek yang bergerak laju sangat. Aku pergilah kat tepi laut tu kan. Tepi pantai lah especially. Bila aku ambil video tu, aku ni jenis tangan orang kata tangan Kero ke tangan Pakistan. Tapi bila aku ambil tu memang stable je. Aku tak perlu nak risau sangat. Aku nak kena tahan nafas macam tu kan. Nak kena static betul-betul bagi nampak lawa video tu. So overall kau boleh cakap dia punya OIS dia cemerlang. Dia punya iOS cemerlang lah. Tapi kira nice lah sebab macam kau cakap tu. So aku nak tanya satu benda. Bila kau shoot tu memang tangan kau tu bergegar, but hasil video kau rakam tu tangan aku memang jadi bergegar. Kalau kau pandang kat sini kan, nampak kan, gerak-gerak sikit kan. Tapi rakaman video tu rakaman video tu memang lancar, steady. Steady. Masa aku bergegar? tak payah nak fikir. Kau ada child trauma. Satu lagi aku nak tambah adalah dia punya, sebenarnya sama je dengan model tahun lepas 14T Pro, iaitu dia ada multifocal range, yang mana dekat, kalau korang perasan dekat viewfinder smartphone, korang buka dia punya user interface kamera dia, korang boleh direct, maksud dia korang tak perlu nak zoom manually slide tu kan. korang boleh tap je. Korang okay, boleh tap je terus. So dekat situ dia ada dua tau. Satu lagi dekat kamera wide, satu lagi dekat kamera portrait. So portrait tu dia dah siap bagi focal length macam 35mm, 50mm ke. So senang lah. So cepat. Contoh kalau korang jadikan phone ni untuk street photography kena laju tau. Sebab korang nak cap moment. Betul, itu betul. Korang nak cap moment. So kalau korang masih terhegeh-hegeh baru nak swipe, ni berapa focal ni? Tinggal.
Satu lagi nak tambah adalah dia ada beberapa filter pada Leica lah, macam black and white ataupun kontras yang lebih pekat lagi. Kalau aku suka dengan black and white pada even 14T Pro pun aku puji. Sebab filter-filter tu rugi lah kalau korang tak guna. Sebab apa? Kalau contoh macam black and white, dia bukan gambar tu, kalau kau ambil dia macam nampak gambar macam P. kembali ke rahmatullah. Dia bukan gambar yang macam dah orang tu dah meninggal ke apa. Dia gambar black and white ni, dia ada satu seni bila korang apply kan dekat real world street photography. Gambar tu nampak macam ada cerita lah. Betul. Yes, fotografi ni dia banyak main kias-kias, sebanyak korang kena faham. Ada art berat lah. Dan ada juga fotografer yang betul-betul aku ada follow siapa? Ada pada Jerman punya fotografer. Dia punya hasil, dia punya timeline gambar dekat Instagram dia mostly semua black and white. So aku macam masa mula-mula aku main kamera aku macam benda black and white tak faham. Lepas kenapa aku, tak ada colour kan? Benda je. Lepas aku dah tengok, rupanya dia memang ke signature dia macam tu. Okay, so aku rasa cukup kita sembang pasal kamera. Yes. Dan aku rasa bukan setakat performance kamera je untuk 15T Pro ni. Dia punya dia punya key selling point dia. Mesti kadang-kadang orang beli smartphone bukan nak ambil gambar je. Of course dia punya performance wise. So performance wise macam mana? Untuk performance wise, kalau korang nak tahulah, Xiaomi 15T Pro ni dia pakai chip flagship untuk tahun ni. Dia macam sama juga macam tahun lepas. Macam tahun lepas Dimensity 9300 plus, tahun ni dia pakai 9400 plus. Iaitu chip flagship daripada Dimensity untuk 2025. So in term of performance wise, aku boleh cakap dia ada significant improvement lah. Dia bukan slide. Dulu aku ingatkan T version ni dia lebih kepada arah gaming lah. Maksud dia lebih fokus kepada gaming. Tapi aku tak tahu gameplay Xiaomi ni. T sekarang ni pun dia dah bagi Leica. Lepas tu dia dah ke arah fotografi sikit. Sebab dia tak kompromi buat kamera tau. Dia akan bagi juga. Dulu dia yang numbers tu macam 15 biasa kan. Yang untuk kamera dia bagi semua kan. Tapi kau kena tahu satu benda. Aku perasan yang sebelum ni memang dia more into performance spec oriented, centric. But kali ni kalau kau perasan macam kita bincang tadi, yes, in term of spec and camera dia berjalan bersama. Directly proportional. Kalau spec naik, kali ni kamera pun sekali naik. And then lepas tu dia pakai memory RAM LPDDR5X. And aku pun dah try nak tengoklah by numbers macam mana improvement dia kan. So far untuk 15T Pro ni dia dapat scores 2.7 juta dekat Antutu, which is bagi aku memang tinggi. Bukan agak tinggi tau, memang tinggi. Memang tinggi. And then aku try untuk main triple A mobile game macam Delta Force pun tiada sebarang masalah. Boleh setting grafik paling tinggi, FPS paling tinggi without any problem. And aku perasan satu benda, kalau dalam previous model, bukan yang 14T series tu kau try kan, and that previous model lah, tak silap aku 13T kot, dekat model kali ni dia ada improvement in term of thermal performance. Bila aku main game, of course tipulah aku kata tak panas kan, but dia just suang-suang macam tu, suang-suang kuku lah. Tapi itu bergantung kepada keadaan lah. In case kalau korang main dekat tengah panas ke apa, of course lah akan jadi lagi panas. Untuk tu aku memang pujilah. Tu dari segi gaming. Kalau orang beli smartphone 15T Pro ni untuk harian punya style, untuk yalah, tak semua orang beli phone untuk main game kan. Yes, Macam mana? Bagi aku kalau untuk tu yes, kita ada, aku tahu dekat audience di luar sana dia ada pendapat yang berbeza. Sebab ada orang yang tak prefer sangat macam Xiaomi, dia kata ada masalah ini, bug and etc. semua. Aku tak nafikan apa dia orang punya komplain tu semua. But selama aku guna phone ni, aku boleh cakap dia punya transition memang smooth. Bila korang scroll, kalau korang buka apps tu memang laju. Dia tak ada pun rasa macam isu yang aku dapat dekat phone yang lain sebelum ni, di mana kadang-kadang screen dia freeze. Bila kita guna tu, asal tak detect tu kan? No. None of that issue whatsoever. Kau punya perspektif? Untuk buat performance lah kan, aku ada perasan juga, macam aku ada banyak main game. Sebab yalah, seperti korang tahu, aku mobile gamer. Aku jenis kalau try game, aku try memang yang triple A games. Macam contoh game Destiny, War Thunder, semua tu, Wuthering Waves. Memang pakai grafik yang terlalu tinggi lah, sampai ke tahap ultra. Dan after aku guna dalam jangka masa yang macam setengah jam, panas dia tu bukan yang panas terlalu panas. Dia extreme, macam suam-suam kuku gitu je. Dia tak macam terlalu overheat sangat. So aku tak adalah rasa macam tangan aku rasa tak selesa ke apa ke, tak ada. Aku faham tu. Kau pakai casing waktu tu? Waktu tu aku tak pakai casing. Memang kau bagi naked betul lah phone. Bagi naked betul. Okay. Dan kalau aku tak tahu lah. Yang tanya aku,
Sebab kau bukan mobile gamer kan? Aku bukan gamer. Bukan gamer kan? Aku main e-football. Iya je. Aku bukan Main game jugalah tu. Kau main e-football? Ya, itu game boleh lah. Nak kata pro boleh lah. Setakat berapa 2 match itu lah. So dari segi performance wise overall okay lah. Overall sebab aku rasa benda ni kalau maybe untuk future reference, aku rasa kalau korang consider Xiaomi T series untuk performance, aku rasa korang tak perlu risau. Itu bukan isu ataupun satu aspek untuk korang doubt, untuk korang ragu-ragukan. Sebab in terms of performance tak ada isu. So kita dah pumpang-pumpang, kita dah start terus sembang pasal kamera tu, pasal dalam. Korang nak tahu dia punya design dia. So actually kalau aku tengok daripada design dengan siri tahun lepas 14T, siri 14T lah, 14T, aku nampak dia yang ni ketara. Sebab kalau yang sebelum ni dia tak flat macam ni kan. Dia tak flat macam ni. Yang ni aku rasa dia macam ke arah-arah brand buah sikit. Brand buah sikit. Yang tu which is dia nice juga ni. Oh, korang tak nampak ke ni? Ni. Kita orang dapat colour ni. Colour apa ni? Ni colour Mocha Gold. Mocha Gold. Apa? Mocha Gold. Mocha Gold. Oh, nice juga ni. Yang ni, okay, aku tak nak fikirkan yang ni colour baru. Yang ni memang cantik. Okay, so dari segi design kau rasa macam mana? Okay, dari segi design aku nampak lah yang dia punya body tu, dia punya frame nampak macam yang tu. Okay, apa macam okay, tapi untuk dia punya camera setup dia kan, dia punya housing tu ataupun base dia, Aku suka dia punya design tu sebab dia tak ada macam, dia ada condong sikit tau. So dia punya term tu, dia punya kat tepi tu aku panggil bevel lah, bevel. Benda tu dia nampak slide nipis lah. Dia kira nampak nipis, dia tak nampak macam kamera bump tu dia tinggi. Tapi aku tanya, kau suka tak bezel kamera dia tu? Ya, aku suka. Sebab dia tak nampak tinggi. Dia kalau flat je kan, petak flat macam tu je, dia akan rasa macam kau tak selesa tau bila kau tersentuh dekat kamera bump tu. Kalau kau nak tahu, skrin dekat Xiaomi 15T Pro ni adalah yang paling besar dari Xiaomi. 6.83 inci. Tak pernah besar daripada tu? Oh tak. Kalau kau bandingkan dengan Xiaomi 15 Ultra yang aku try kan awal tahun itu, ni lagi besar. 15 Ultra. 15 Ultra. So tapi aku perasan ringan juga tau. Mungkin 15 Ultra dia dipackkan dengan macam-macam lensa dia punya optik tu tau. So that's why dia macam berat gila kat depan tu. Itulah. Tapi ini aku nice lah sebab kalau korang beli, bukan saja kau dapat sebuah phone dengan skrin yang lebih praktikal, lepas tu bezel yang lagi nipis, tapi skrin pun lagi besar. Paling besar lah daripada Xiaomi. Lepas tu korang akan dapat HDR10+. So ini kalau korang layan jenis mobile, suka buat mobile mobile movie lah, mobile cinema. Mobile cinema. Memang enjoy apa. Tapi tak best lah sebab kalau aku tengok movie kat phone pun sambil baring, ngereng. Pasal cerita Tengok movie kan. Kalau duduk saja waktu kerja tak best lah. Best buka tablet ke ataupun buka ni PC terus. Memanglah ada nama pun phone. Kau tak mana ada kau beli phone lepas tu nak tengok movie tiba-tiba kau boleh stretch dia. Okay, aku lupa nak include satu benda. Dia punya software update tu sampai 5 tahun. 5 tahun. Lepas tu dia punya security patch sampai 6 tahun. Serius lah? 5 6 11 tahun lah total lah. Apa Bukan boleh tambah gitu. Apa ni? Tak ada lah, kira minimum kau boleh guna 5 tahun lah. 11. So dia kalau campur jadi 11 tahun lah. Satu dekad. Kalau macam tu aku pun nak. Itulah. Okay, but still lama weh. Lama. Tapi itu tak apa, mungkin kita boleh borak untuk next chapter ataupun next segment pasal yang lama-lama ni. Ada orang bising sebelum ni. Lama-lama Android ni nak gimana? Boleh support ke? Ya, itu tak apa, dia lain lah. Itu sembang dengan segmen lain. Alright. So dari segi harga, kita dah tahu harga. Okay, kalau korang nak tahu seperti yang korang nampak ni kan, Xiaomi 15T series dijual pada tanah harga 15T series dijual pada tanah harga bermula RM1,899. Around RM1,900. Yes. Itu adalah base model untuk Xiaomi 15T lah. Spek asas. Okay, spek asas. But kalau korang beli waktu promotion, korang akan dapat potongan harga RM200 untuk every variance. Baloi kat. Tapi itu aku perasan yang T series ni memang macam bawah 2,000 ada punya harga. Itu untuk starting lah. Starting untuk series tu nice lah. Sebab untuk model yang standard pun Xiaomi 15T pun dia punya spek pun tak kurang hebat dia juga. Good value for money. Itulah bawah 2,000. Okay, aku conclude bawah 2,000.
Kau dapat bateri pun not bad lah. Not Mungkin ada orang cakap 5500 dah cukup. Tapi bagi aku besar juga 5500. Chip yang padu, chip yang powerful lah. Skrin yang lawa, skrin yang cantik, support HDR lagi. Lepas tu kita dapat stereo speaker. So untuk 1900 bawah RM2000 aku rasa memang good value for money ya. Good affordable price lah. Yes. Okay, so aku nak shout out sikit dalam ngeteh ni, iaitu kalau korang pre-order sekarang iaitu Xiaomi 15T Pro daripada 25 September sampailah 2 Oktober, korang mungkin akan dapat hadiah yang bernilai sekitar RM2,099 dan juga free Xiaomi Watch S4. Tapi kalau korang yang minat Xiaomi 15T yang biasa, ada juga dia punya hadiah, iaitu korang akan dapat hadiah dalam sekitar RM1,749 dan juga free Xiaomi Buds 5. Aku macam aku sendiri teracun pula bila kau cakap kan. Kau ni memang mudah kena. So aku rasa dah cukup ni sembang pasal satu produk ni. Kita dah cover the overall, tapi mostly kita akan cover fotografi lah. Sebab fotografi ni aku rasa itu satu strength untuk 15T kali ni. Walaupun ada je banyak-banyak lagi. Mungkin kalau orang tak minat fotografi pun boleh je beli untuk apa? Boleh untuk penggunaan biasa, main game. Phone kedua pun boleh juga kan kalau banyak duit. Tapi 1,009 untuk phone kedua bermula 1,009. Nice lah. Sebab aku tengok phone ni dia tak kompromi mana-mana tempat tau. So dia macam balance dalam setiap aspek. Balance. Kira okey lah untuk aku ambil. Dan aku mengharapkan waktu pelancaran rasmi nanti mungkin ada, yalah sekarang ni banyak embargo yang kita tak boleh sebut. Yes. Banyak embargo dan banyak certain yang kami pun tak tahu. Dan diorang sebab benda ni akan global launching. Yes. Aku harap ada something lah yang surprisekan aku macam ui tak tahulah apa kan. Walaupun aku dah godek, mungkin inilah kot apa yang kita jumpa. So so aku rasa sampai sini lah kita punya ngeteh kali ni untuk Xiaomi 15T. Dan kalau korang teracun, korang berminat kan, kalau inilah waktu dia korang nak beli smartphone, macam biasa link ada kat bawah, dekat bahagian description ada, komen pun ada. Okay, sampai sini kita punya ngeteh dan jumpa lagi kita di video yang seterusnya. Saya Amir Irfan dan Firdaus. Dan ini Afiq. Dan jumpa lagi kita di video yang seterusnya. Ciao. Yes.